Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujung minggu ni insyaAllah Mira Tekno akan buat satu kelas SolidWorks. Kelas SolidWorks tu kita target nak design benda gini lah. Okay, dia boleh pusing ni. So dalam masa sehari kita akan belajar buat part-part ada tadi. Contoh nak buat assembly drawing, design drawing kita akan buat lah. Asasnya contohnya macam saya buka piston ni. Piston ni asas dia, kalau kita tengok saya ada satu sketch. Saya sketch gini. Daripada sini kita bina kita punya design. So, contoh kalau saya buka file assembly ni. Assembly, okay, assembly kita tengok kat okay, sini. Kalau saya open tu nampak dari sini, cuma saya mungkin ubah sikit design Ctrl 8. Okay, kita tengok dulu ni Ctrl 8. Okay, saya ubahkan ia tinggi kan, saya ubah pendek. Jadi asas dia piston ada sini, kita dirikan dan kita buat benda ni. Jadi ini contoh apa yang kita buat dalam tu, dan kita belajar buat macam ni. Lepas tu contoh nak buat lukisan ni, kita tarik daripada lukisan, contohnya buat explode view dengan tu. Lepas tu kalau down, saya akan tunjuk macam mana nak buat simple. Kalau rendering macam ni, produk macam real tu produk. Lepas tu saya akan tunjuk juga macam mana nak buat assembly drawing ni. Jadi kita pasang ni, saya lupa letak key, tak apa, sekejap. Asas dia saya akan ajar macam mana nak ambil ni daripada library dan sebagainya. Ok, kita tutup, masuk skru, kita musik sikit ni. Lepas tu kita tengok dalam bila pusing, kita nampak segala pergerakan komponen ni. Jadi ni saya akan ajar dalam masa sehari asas dan nak guna SolidWorks. Jadi semoga sedikit ilmu yang saya belajar kat Jepun tu, masa saya jadi belajar, masa saya jadi engineer sistem turbine kat Dino, sedikit saya dapat menyumbang balik pada rakyat-rakyat di Malaysia ni. Jadi saya Muhammad Zulfahmi daripada Mira Tekno ingin mengajak anda semua untuk belajar pada webinar kami pada Ahad ini 23 Mac 2025. Okay, kalau siapa nak kelas face to face saya akan ajar lagi detail. Saya akan ajar lagi detail dan dia akan diadakan lepas raya nanti lah. Tarikh tak ada lagi, mungkin bulan 5. Kita start dengan 2D dulu, bulan 4 kelas face to face. Bulan 5, bulan 6 mungkin saya ada orang Jepun datang untuk buat Unis Fair. Mungkin saya agak sibuk sikit, tapi saya telah jadi masa mungkin sekali sebulan macam tu untuk buat training. Jadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.